Kalau yang ketiga, kita tengok pula. Bintu zaujil anak perempuan kepada suamimu. Lagu mana ni? Baik, tengok tuan sekalian. Mama, hamba buat analogi dia gini. Dia nikah dengan Timur, boleh seorang anak jantan nama Yusuf. Kemudian, Daud pula, dia nikah dengan Spiah, boleh seorang anak perempuan nama Selamat. Dua keluarga ni. Keluarga Mama dengan Timur, boleh anak seorang anak lelaki Yusuf. Daud ni, keluarga Daud dengan Spiah, nikah, boleh seorang anak perempuan nama dia Selamat. Takdir Allah Ta'ala, Mama mati, Spiah pun mati. Mama, suami Timur, mati. Baik, Spiah, isteri kepada Daud, mati. Lalu menyebabkan Timur dengan Daud, nikah dua ni. Nikah dua ni. Ada. Bila nikah, jadi suami isteri yang sah. Yusuf adalah anak tiri kepada Daud. Selamat adalah anak tiri kepada Timur. Dia jadi itu. Ada. Jadi anak tiri belakang dah. Baik, demo dua ni, Daud pergi kerja, Timur pergi kerja. Yusuf dengan Selamat ni duduk rumah. Tuan-tuan sekalian. Lagu mana demo ni? Hubungnya Yusuf dengan Selamat ni. Ini bukan orang panggil, bukan adik-beradik tiri. Tapi ini kalau dua ni sah nikah, dia panggil adik-beradik anjing dalam bahasa Kelantan. Adik-beradik anjing. Adik-beradik anjing ni bukan adik-beradik tiri, dia memang sah nikah. Tuan-tuan sekalian. Dua ni. Makna dua ni kalau duduk sekali, boleh rigak ni. Dua ni. Sebab demo ni tak ada bang waris apa ni. Yusuf, dia anak Timur dengan Mama. Selamat, anak Daud dengan Spiah. Dia tak ada hubungnya gapa-gapa dua ni. Mak dengan ayah nikah. Baik, anak sama anak nikah. Ini dia panggil adik-beradik anjing. Ini yang ketiga. Sah nikah ni.